Assalamualaikum. Hai, saya Ain dari Colby Beauty. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang kegagalan diri. Kegagalan diri bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan untuk menjadi lebih baik. Terima kegagalan sebagai pelajaran adalah guru terbaik. Ia menunjukkan kelemahan yang perlu diperbaiki dari mengajar korang cara untuk menjadi lebih kuat. Rasa malu ketika gagal? Jangan. Tiada sesiapa yang berjaya tanpa pernah gagal. Orang yang berjaya adalah mereka yang bangkit setiap kali jatuh. Ingatlah tujuan korang. Walau apapun yang terjadi, jangan lupakan matlamat korang. Kegagalan hanya cabaran kecil dalam perjalanan menuju kejayaan. Kegagalan bukan penentu nilai diri korang. Ia adalah sebahagian daripada proses menjadi lebih baik. Jangan menyerah, kerana setiap kali anda bangkit, anda semakin dekat dengan kejayaan. Jangan lupa like, komen, follow and share untuk motivasi seterusnya. Bye. Assalamualaikum.